Dal sama dengan D, vokal I, consonant L. Okey, lam ni ada sifat apa? Tawassut. Tawassut, lam. Lepas tu dia ada sifat apa? Dia ada sifat apa? Lam. Okey, lam dia ada sifat. Yang 12 tu tengok sifat apa? Inhiraf. Inhiraf ni suara melencong. Okey, dal macam melencong tak? Dal. Sebab apa? Suara melencong ni maksud dia guna tepi lidah. Lam ni dia tepi lidah. Dal, macam melencong. Okey. Yang ni dil. Okey, dia ada sifat tawassut. Yang kedua inhiraf. Tulis tu tahu dengan inhiraf, INH, inhiraf. Dia tahu suara melencong. Dil. Kita tak boleh sebut Melayu. Dil, bukan dil. Dil jadi apa? Jadi lain dah. Dil bukan dil. Dil. Orang putih sebut apa? Dil kan? Dil. Okey. Dil. Okey, seterusnya dal sama dengan D. Okey. Vokal I, consonant N. Din. Kalau kita baca Melayu apa? Din. Pergi baca Melayu din jadi. Mana dah? Yang tu yang baca Maliki Yaumiddin. Itu dia baca din tu. Kan? Din tu. Bukan din. Din. Sebab apa? Dia asal dia dengar orang baca, dia pun tiru din. Ataupun dia pergi tulis baca Melayu, dia baca din. Maliki Yaumiddin. Bukan din. Okey, nun ni dia ada sifat tawassut dengan gunah. Din. Okey, sama-sama. Din. Okey, tawassut dengan gunah kan pada huruf nun tu.